Hai, selamat datang. Pernah tak anda terfikir kenapa butang yang sepatutnya bagi kita 5 minit lagi yang berharga tu selalunya buat kita rasa lagi teruk? Hari ini, kita akan bongkar misteri butang snooze dan sains di sebalik kenapa ia sering jadi musuh nombor satu kita waktu pagi. Inilah dia persoalan cepu masnya, kan? Satu perasaan yang kita semua kenal sangat. Loceng penggera bunyi. Kita tekan snooze, kononnya nak rehat sikit lagi. Tapi bila loceng kedua bunyi, rasa macam kita ditarik keluar dari lubang yang lagi dalam. Ia satu paradoks yang buat kita geram, yang dialami oleh berjuta-juta orang setiap pagi. Tujuan kita hari ini adalah untuk tukar perasaan bersalah sebab tekan snooze tu kepada satu pemahaman yang lebih mendalam. Habis je penerangan ni, anda akan tahu dengan tepat apa yang berlaku dalam otak anda bila penggera berbunyi dan kenapa strategi yang lebih bijak mungkin jadi kunci untuk anda menang pertarungan di waktu pagi. Okey, jom kita mulakan dengan bahagian pertama, perangkap butang snooze. Kita akan tengok macam mana tabiat yang nampak macam tak ada apa-apa ni sebenarnya boleh kacau bilaukan proses bangun tidur semula jadi badan kita. Ini konsep asas yang paling penting sekali. Cuba fikir pasal tidur. Bukan macam switch on and off, tapi lebih kepada satu siri kitaran yang kompleks. Bila kita faham perjalanan ni, barulah kita boleh faham kenapa gangguan, macam penggera yang berbunyi berulang kali, boleh jadi sangat memudaratkan. Setiap malam, otak anda akan lalui beberapa kitaran ni. Setiap satu ambil masa lebih kurang 90 hingga 110 minit. Anda mula dengan tidur ringan, lepas tu masuk ke tidur nyenyak. Ini waktu penting untuk badan pulih, baiki tisu dan bina semula tenaga. Kemudian anda masuk fasa tidur REM. Waktu inilah selalunya kita bermimpi dan otak kita sibuk susun maklumat. Yang paling penting kat sini ialah beza antara bangun dari tidur ringan yang rasa macam senang je berbanding ditarik keluar dari tidur nyenyak yang boleh rasa macam satu kejutan besar pada badan. Sekarang, jom kita cakap pasal perasaan mamai atau grogi yang kita semua kenal sangat tu. Sebenarnya, ia ada nama saintifik dan dialah watak jahat sebenar dalam cerita pagi kita. Inilah dia, inersia tidur. Fikirkan ia macam nak hidupkan komputer lama. Ia tak terus sedia untuk digunakan kan? Kena tunggu dia boot up dulu, loading semua program. Otak kita pun macam tu juga. Tempoh peralihan dari mod tidur ke mod sedar, inilah yang kita panggil inersia tidur. Dan ia adalah satu proses biologi yang normal. Dan inilah macam mana inersia tidur tu dirasai dalam hidup kita seharian. Pernah tak anda tertumpahkan kopi atau pakai baju terbalik? Atau mungkin anda tenung email 5 minit tapi satu perkataan pun tak faham? Ini bukan tanda kemalasan tau. Ini adalah otak anda yang secara harfiahnya masih separuh tidur dan tengah bergelut untuk berfungsi sepenuhnya. Sekarang, slide ni bagi satu analogi yang perfect. Kesan mesin basuh. Bayangkan anda start mesin basuh, tapi lepas beberapa minit anda hentikannya. Lepas tu anda start balik hanya untuk hentikannya lagi. Baju tu takkan bersih kan? Anda cuma bazir masa dan tenaga. Inilah yang butang snooze buat pada otak anda. Setiap kali anda tekan snooze dan tidur balik, otak anda cuba mulakan kitaran tidur baru, tapi sebelum sempat sampai ke peringkat yang memulihkan, bam, penggera bunyi lagi, tarik anda keluar dengan kasar. Proses berulang-ulang ni memecah belahkan tidur anda dan memanjangkan tempoh inersia tidur, buat anda rasa lagi mamai untuk tempoh yang lebih lama. Jadi, apa yang tentukan betapa teruknya inersia tidur ni? Ada 3 faktor utama, atau kita panggil bos biologi yang mengawal perasaan anda waktu pagi. Jom kita tengok satu-satu. Bos yang pertama ialah peringkat tidur anda masa penggera berbunyi. Macam kita nampak kat sini, beza dia macam langit dengan bumi. Kalau penggera anda bunyi masa anda dalam fasa tidur ringan, proses nak bangun tu akan jadi lebih lancar. Tapi, kalau ia kejutkan anda dari tidur nyenyak, ia boleh rasa macam satu kejutan fizikal. Inilah sebabnya kenapa sesengah pagi rasa jauh lebih susah dari yang lain, walaupun anda tidur jumlah jam yang sama. Jadi, inilah ringkasan 3 bos tu. Pertama, peringkat tidur, yang baru kita bincangkan. Anda memang akan rasa lebih teruk kalau penggera bunyi masa tidur nyenyak. Kedua, hutang tidur. Kalau anda sentiasa tak cukup tidur, badan anda akan kumpul tekanan untuk tidur. Ini buatkan tidur nyenyak anda jadi lebih dalam dan lebih melekat. Lagi susah nak keluar darinya. Dan ketiga, waktu circadian. Ini jam dalaman badan anda. Kalau anda cuba bangun pada masa yang jam badan anda anggap sebagai tengah malam, ia akan lawan anda habis-habisan, menjadikan inersia tidur tu jauh lebih teruk. Anda mungkin fikir, okey, jadi snooze ni memang teruk lah. Tapi, dalam sains, jarang sekali sesuatu tu hitam atau putih. Dalam bahagian ni, kita akan tengok sisi lain cerita ni dan beberapa penemuan kajian yang nampak macam bercanggah. Ini satu penemuan yang menarik.
Ada satu kajian mendapati yang bagi sesetengah orang, terutamanya burung hantu atau apa yang saintis panggil chronotype lewat, iaitu orang yang secara semula jadi suka tidur lewat dan bangun lewat, satu snooze yang singkat mungkin sebenarnya membantu. Teorinya ialah penggerah pertama mungkin keluarkan mereka dari tidur nyenyak dan tempoh snooze yang sekejap tu halang mereka dari jatuh balik ke tidur yang sangat nyenyak. Jadi penggerah seterusnya tu rasa kurang mengejut. Ini menunjukkan yang kesannya mungkin berbeza ikut individu. Tapi, kita kena tengok gambaran yang lebih besar. Bila penyelidik analisis data dari ramai orang, macam yang carta ni tunjukkan, satu corak yang jelas muncul. Secara purata, orang yang biasa tekan butang snooze ni cenderung untuk ada kualiti tidur yang lebih rendah secara keseluruhan. Tidur mereka lebih terganggu dan kurang efisien. Jadi, walaupun satu snooze sekejap mungkin tak memudaratkan semua orang, membina rutin pagi yang bergantung pada penggera berulang-ulang ni sangat berkait rapat dengan corak tidur yang lebih teruk untuk jangka masa panjang. Corak ni membawa kita kepada satu isu yang lebih besar. Ini bukan sekadar pasal tabiat pribadi. Ia berkaitan dengan konflik yang lebih besar antara biologi semula jadi kita dan tuntutan masyarakat moden. Ini satu perkara yang penting sangat untuk kita faham, terutamanya untuk ibu bapa dan para pendidik. Sains tidur menunjukkan dengan jelas yang semasa zaman remaja, jam sirkadian atau jam badan kita akan beralih. Remaja secara biologinya cenderung untuk tidur lebih lewat dan bangun lebih lewat. Ini bukan pilihan atau tanda kemalasan. Ia adalah perubahan biologi yang didorong oleh hormon. Jadi, bila kita paksa seorang remaja untuk bangun pukul 6 pagi untuk ke sekolah, kita sebenarnya suruh dia bangun pada waktu yang badan dianggap sebagai tengah malam. Ini adalah titik rendah sirkadian mereka. Akibatnya, inersia tidur mereka jadi sangat teruk dan keinginan untuk tekan butang snooze tu menjadi sangat kuat. Ini adalah contoh sempurna macam mana sistem sosial kita boleh bercanggah secara langsung dengan biologi manusia. Okey, kita dah faham masalahnya. Sekarang, jom kita beralih kepada penyelesaian. Bahagian ni akan bagi anda strategi yang jelas dan boleh diamalkan berdasarkan sains yang telah kita bincangkan. Anda mungkin pernah dengar pasal aplikasi atau peranti yang janji nak kejutkan anda masa anda dalam fasa tidur ringan. Idea dia bagus, tapi kita kena realistik pasal teknologi sekarang. Kebanyakan peranti ni hanya guna pergerakan atau degupan jantung untuk agak-agak je peringkat tidur anda. Ia boleh jadi alat yang berguna untuk galakkan tabiat yang baik, macam ada waktu bangun yang konsisten, tapi ia tak boleh bezakan peringkat tidur dengan tepat macam kajian di makmal. Jadi, anggaplah ia sebagai panduan, bukan jaminan yang pasti. Jadi, apa yang betul-betul berkesan? Slide ni rumuskan 4 strategi yang paling power. Pertama, satu penggera. Set satu je penggera untuk masa anda betul-betul perlu bangun, letak jauh sikit dari katil dan terus bangun. Ini latih otak anda untuk bertindak pada isyarat pertama. Kedua, konsisten. Cuba bangun pada waktu yang sama setiap hari, ya, termasuk hujung minggu. Ini akan kuatkan jam badan anda, buatkan lebih senang untuk bangun secara semula jadi. Ketiga, cari cahaya. Sebaik saja bangun, dedahkan diri anda pada cahaya terang. Cahaya adalah isyarat paling kuat kepada otak yang hari dah bermula. Dan akhir sekali yang paling asas, kurangkan hutang tidur anda. Kalau anda sentiasa tak cukup tidur, tak ada helah penggera dalam dunia ni yang boleh baiki keadaan. Dan ini mungkin mesej paling utama untuk kita ingat. Kalau anda bergelut dengan butang snooze, ia bukan sebab anda kurang disiplin atau lemah. Ia adalah tindak balas biologi yang boleh dijangka terhadap permintaan untuk bangun pada masa yang mungkin bercanggah dengan peringkat tidur anda, hutang tidur anda atau jam sirkadian anda. Bila faham ni, anda sepatutnya bebas dari rasa bersalah dan ada kuasa untuk atasi punca masalah sebenar, bukan hanya simptomnya. Jadi, kita dah lalui sains di sebalik kenapa menekan butang snooze selalunya memakan diri. Daripada kitaran tidur dan inersia tidur, sampailah ketiga pemacu utama rasa mamai waktu pagi. Perkara penting untuk dibawa pulang ialah ini semua tentang biologi, bukan kelemahan moral. Dengan pemahaman baru ni, cuba fikir sekejap. Apakah satu perubahan kecil yang boleh anda cuba mulai esok untuk jadikan pagi anda lebih lancar sikit? Mungkin set penggera anda 10 minit lagi lewat, tapi janji untuk terus bangun. Atau mungkin buka langsir sebaik saja anda bangun. Pengetahuan ni bagi anda kuasa untuk buat pilihan yang lebih baik untuk otak dan badan anda. Terima kasih kerana bersama saya.